Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu nak ulang kaji sikit apa yang kita dah belajar dalam kelas tadi untuk matematik tahun 1, soalan 86 buku aktiviti, okey? Okey, cikgu nak ulang kaji untuk soalan nombor 2A. Sebelum kita nak jawab, ingat kita mesti buat garisan tengah sebab sebelah sini adalah sah, sebelah sini adalah puluh. Cikgu tak nak awak letak di jawapan di rumah orang lain, okey? Okey, seterusnya, macam mana kita nak dapatkan jawapan dekat sini ialah kita tengok 8 ni dia tambah berapa? Jadi 3. Takkanlah 8 tambah dia jadi makin sikit. Betul tak? Jadi, kan cikgu cakap dalam kelas tadi, kalau nombor kat bawah ni makin sikit, bermaksud dia bukan nombor itu. Dia ada 1 dekat sini, iaitu 13. Betul tak? Tadi ingat tak? Okey. Jadi, ini adalah nombor 13. 13. 8 tambah berapa jadi 13? 8. 9, 10, 11, 12, 13. Berapa ni? Kira. 5. Okey, letak 5 kat situ. Selesai. Okey? Baiklah. Cikgu tunjuk je lagi contoh supaya awak betul-betul faham. Kita garis tengah dulu. Lepas tu kita tengok berapa tambah 2 jadi sifar. Ada ke tambah makin jadi sifar? Bermaksud ini bukan sifar. Ini 10. Jadi 2 tambah berapa jadi 10? Cuba kita kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa ni? 8. Okey, seterusnya. 1 tambah 2 jadi 3. Betul. 3 tambah berapa? Jadi 6. Okey, cuba kita kira. 3, 4, 5, 6. Berapa ni? 3. Okey, selesai jawapannya. Cukup ke? Kena lagi satu? Okeylah, cikgu bergenjak ke sini. Okey, satu lagi contoh. Garis tengah dulu. Okey, 1 tambah berapa? Jadi sifar lagi. Jadi berapa? Sebenarnya ni nombor apa ni? Nombor 10. Takkanlah makin sikit kan? Bermaksud dia ada 1 disembunyikan kat sini. Kan? Kita tulis je 1 tu. Okey, 1 tambah berapa jadi 10? 1 lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa ni? 9. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. 1 tambah 9 jadi 10 sebenarnya. Okey. 1 tambah 2 jadi 3, betul. Tambah berapa pula jadi 8. Jadi 3 ni kita tambah berapa? Supaya kita kira sampai 8 3 ni kan. 1 dengan 2 ni 3 kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ni? 5. Okey, 5. Dah selesai. Okey? Boleh faham tak? Cuba buat dulu yang lain tu, okey? Dan satu lagi, kalau awak dah buat tu, dah conteng macam tu, tak apa, biar je conteng. Yang penting cikgu tengok jawapan dalam kotak kosong tu. Yang kat luar-luar yang conteng tak apa. Cikgu okey je. Lagi cikgu suka sebab itu menunjukkan awak usaha untuk buat sendiri. Boleh? Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.